apabila salah seorang anak perempuan ni, makcik ni, anak pada tok tak sat, dia balik, semua anak-anak heret. Piduk rumah pusaka tu, rumah tok, piduk tang tu. Senang tak? Allahu Akbar. Senang ke nak tinggal tu? Nak tinggal kerja, nak tinggal apa? Balik. Hak lain semua tak balik. Ada giliran je, setahun seorang sekali. Mai jaga 3-4 hari, lepas tu habis, tu balik. Bila satu orang ni dia buat keputusan, dia yang balik mai. Dia yang balik mai, bawa semua ahli keluarga duduk di situ, jaga. Bagi makan tiap-tiap waktu makan, bagi minum tiap-tiap kali minum, salin pampers tiap kali buang air besar, salin pampers tiap kali buang air kecil. Angkat usung, anak beranak usung pi. Pas tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, lama. Masa mereka jadi terbatas. Orang lain pergi kenuri, mereka tak boleh pergi kenuri. Orang lain pergi berjalan, mereka tak boleh pergi berjalan. Orang lain pergi bercuti, mereka tak boleh pergi bercuti. Akhirnya tok tadi menghembuskan nafas dia. Berapa orang jaga? Seorang jaga. Wanita hak jaga mak dia ni, hak jaga mak dia ni, anak dia, hanya keluarga itu sahaja, kelima-lima anaknya menamatkan pengajian universiti. Orang miskin, keluarga tu keluarga susah. 5-5 daripada yang sulung sampai hak nombor 5, semua universiti. Kelima-lima menamatkan pengajian ilmu agama tanpa sesin pun hutang. Sesin. Pinjaman yayasan ke, pinjaman apa, tak ada. Kelima-limanya. Dan kelima-limanya tamat di universiti tanpa perlu si ibu tadi duduk telefon tanya, semayang tak lagi, kawan dengan siapa, keluar dengan siapa, periksa SEM ni lulus ke, satu soalan pun dia tak pernah tanya. 5-5 Allah mudahkan si ibu tadi. Pasal apa tuan? Pasal ketaatan dia kepada yang melahir dan mengandungkan dia. Itu je. Lagi tekun dan lagi tinggi ketaatan kita kepada ibu dan ayah kita, Allah akan mengambil tanggungjawab untuk menjaga ahli keluarga kita. Risau. Saya risau. Hak tu kunci yang ramai orang tak buat. Ramai orang tak buat. Orang duk ingat kena bekerja keras barulah boleh nak bahagia keluarga. Orang duk ingat kena spend masa banyak dengan isteri dan anak-anak, lepas tu tinggal mak ayah baru nak bahagia keluarga. Orang duk ingat kena beli baju mewah dan bawa keluar berjalan kerap isteri dan anak-anak, tinggal mak ayah untuk bahagia keluarga. Tidak. Antara tanggungjawab seorang anak ialah antara yang paling besar, mendahulukan ibu dan ayahnya.